Moment fix Calabi Yong Dangan Chibi. Bongok lah ni. Dia beli item legend tu tak adil tu. Tak, kalau kau tanya aku tak adil. Dia kata tak adil. Tak adil. Aku tak kalah. Near someone. Tak adil. Dia beli item legend. Season depan pasti Imo. Ini adalah sosok anomali drag system yang sering push rank. Udah push ranknya setiap hari, tapi nggak naik ranknya. Mentok di Maui sama Honor. Tag teman kalian yang sering push rank tapi stuck di Maui. Tak, ini apa benda guys? Tak, anomali ni apa benda sebenarnya anomali ni guys, anomali ni apa benda sebenarnya? Aku rasa benda tu trending tu sekarang tu. Ya, tak kalah. Tak, dia beli item legend. Tak, dia penakut. Kau nampak tu? Tak, kau nampak Chibi? Apa benda siap buy one beli item legend? Kau tengok Chibi punya item tu, kau tengok. Ini adalah regen guys, regen. Ni rantai ni nampak tu? Healing necklace. Tambah 4 HP regen. Okey, dia beli 2. So, jadi berapa guys? Jadi 8 guys. Jadi 8. So, tak adil guys. Bagi aku tak adil. So, kau main penakut. Engkau main penakut. Gentle. Engkau main penakut. Engkau tak gentle B. Engkau sebagai pro player CB, engkau tak sepatutnya beli item tu. Betul? Ya, sebab buy one memang tak boleh guys. Guys, kau tak tahu ke guys? Kau tak tahu ke memang tak boleh beli item tu kalau buy one? Ya, memang tak boleh guys. Memang tak boleh FA beli item legend kalau buy one. Tak boleh. Ya Allah, bukan alasan tu. Memang tak boleh. Mana boleh beli item tu? Lantak korang lah guys. Aku tahu lah guys. Sebab aku dah berapa tahun dah main Mobile Legends guys. Aku dah berapa tahun dah main Mobile Legends. Aku dah berapa tahun dah guys. Nak dekat 8 tahun dah. Nak dekat 8 tahun ke Fik kau Mobile Legends Fik? Nak dekat 8 tahun dah guys. Memang kalau kita buy one guys memang tak boleh beli item regeneration. Ya, item regeneration tu apa Fik? Item yang naikkan HP korang. Tak boleh. Memang tak boleh. Senang cerita okey? Senang nak bagi korang faham kan? Senang cerita guys, kalau buy one memang diharamkan guys. Diharamkan beli item apa Fik? Diharamkan beli item ni guys. Ini Guardian Helmet. Memang tak boleh beli. Memang diharamkan apabila kita buy one. Faham? Ya, memang diharamkan guys. Memang diharamkan.